Assalamualaikum geng. Hari ni macam biasa saya akan sentiasa promote lah barang-barang yang saya akan guna pakai untuk saya ride pergi Penang 1 Mei nanti. First kali saya akan sentiasa promote anda untuk mengutamakan keselamatan. Itu benda yang paling utama. Anda nak ride jauh ke, dekat ke, isu keselamatan jangan ambil remeh. Memang ini kena betul-betul kita titik berat kan. Okey, saya nak promote helmet ni, LTD Sport. Okay, LTD Sport yang macam saya pakai ni. LTD Sport ni sedap pakai. Kenapa saya memilih LTD Sport ni? First sebab harga dia murah. Lepas tu kita nak tinggal atas bakul tu. Contohnya bila saya berhenti mana-mana nak tinggal pun taklah rasa macam takut kan. Kita boleh tinggal, kita boleh lepak makan ke, lepak minum ke tanpa kita asyik nak kejap-kejap nak pergi tengok helmet, kejap-kejap nak pergi bawa helmet. Itu yang first lah. Lepas tu yang kedua isu selesa. Sebab span dia ni, walaupun saya dah menggunakan helmet ni hampir setahun saya pakai helmet ni, dia punya span masih lagi okey, masih lagi sedap, masih lagi lembut. Dia tak jadi terlampau meri tau. Masih lagi sedap. Lepas tu satu lagi dia punya pembuatan dia kan. Dia punya pembuatan ni daripada ABS plastik bukan fiber kan, bukan polikarbonat pun bukan. Sebab helmet murah, helmet 100 lebih, 120 macam tu kan, 115, 110 macam tu kan. Tapi walaupun harga dia macam tu, jangan risau, dia sedap pakai. Lepas tu dia punya klip dia ni kan. Klip dia ni pun okey kan. Klip dia ni pun pakai klip dia ni memudahkan kita. Lepas tu satu lagi, kalau siapa nak beli visor ni kena beli asing. Bukan kata anda place order, anda beli helmet ni anda akan dapat sekali visor. Bukan. Visor ni dia kena add on. Ada yang tanya, bang apa saya tak pakai helmet Shoei macam sebelum ni saya pakai Arai. Sebab apa? Saya punya target kali ni, saya punya konten untuk semua. Semua orang mampu pi ride, semua orang mampu pi berjalan tanpa menggunakan barang-barang yang mahal. Jadi dia tak ada lah select kan. Jadi saya harap anda support lah. Sebab apa? Setiap duit commission yang anda beli helmet ni akan saya guna pakai untuk saya punya konten di Penang nanti. Okay? Terima kasih ya. Jangan lupa like, share dan follow saya untuk lain-lain review. Bye-bye. Assalamualaikum. Ciao.